Kalau kita melakukan amal untuk mendapat ganjaran dan fadilat itu, apakah status amalan kita? Ni dia nak tahu. Kita puasa kerana nak dapat pahala yang Allah janjikan. Sia-sia tak? Apakah status amalan kita? Dengar baik-baik. Siapa yang sembahyang kerana mengharapkan balasan baik Allah, maka orang ini tetap bernama orang ikhlas lagi. Cuma ikhlas paling rendah. Faham? Yang tak boleh ialah beribadat kerana mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Faham lagi? Semai ibadat yang amalan kerana pahala masih lagi ikhlas. Kerana pahala ni manusia yang janji atau Allah janji? Allah janji. Apa yang Allah janji, kita nak benda tu dengan amalan kita, masih bertahap ikhlas. Nampak? Yang sudah tidak ikhlas ialah kita amal akhirat, amal soleh, tetapi nak apa yang dijanji oleh manusia. Pangkat, wang ringgit, harta benda, kuasa, pujian, tu benda hak manusia. Haram perbuatan kita. Ulang balik. Ikhlas ada 3 pangkat. Pangkat tertinggi, semua kerana Allah semata-mata. Tu ikhlas pangkat paling tinggi. Faham lagi? Ikhlas nombor 2, kopral, ialah kerana Allah dan kerana janji Allah tadi. Ikhlas paling rendah ialah kerana janji Allah. Amal kerana nak pahala, amal kerana nak murah rezeki Allah bagi, amal biar Allah bagi umur panjang, amal kerana nak aman daripada fitnah kubur, beramal supaya dapat kebaikan syurga, beramal nak dapat bidadari, beramal nak dapat keampunan biar tak ada dosa, beramal kerana takut masuk neraka. Itu semua masih ikhlas. Tapi ikhlas darjat 3. Siapa kata? Ulama kata. Ulama mana? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faham tak lagi? Jadi jangan yang manusia janji. Contoh hafal Quran, dia kata kalau kamu dapat apa 30 juzuk, nanti kerajaan bagi 900 sebulan. Dia pun apa juga habis 30 juzuk 900 sebulan. Dia sudah tidak ikhlas. Kenapa? 900 janji manusia. Dalil dalam hadis tadi baru baca, man qama ramadana. Hadis lain, man shoma ramadana. Siapa yang semayang bulan Ramadan, siapa yang puasakan Ramadan, imana. Yang pertama, memang kerana dia yakin beriman dengan Allah. Yang kedua, wahtisaba. Apa makna wahtisaba? Itu bahasa Arab. Jangan pandai-pandai pula, pergi Google pula tu, ambil dalam Facebook. Faham tak? Ambil dari alim ulama. Apa makna wahtisaba? Tengok pendapat ulama mu'tabar. Tengok dalam tafsir hadis Syarah Fathul Bari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Badaruddin Aini, juga Syarah Bukhari. Mana ihtisabah, mengharapkan pahala yang Allah sediakan bagi kita di akhirat nanti. Nampak? Nabi sendiri benarkan. Dalam ayat ni, wabtaru min fadlillah, dan hendaklah kamu menuntut apa yang Allah kurniakan. Boleh. Soalan seterusnya, tapi jangan kerana manusia. Puasa kerana apa? Kerana nak tunjuk ke orang. Itu baru tidak ikhlas. Nak menunjuk-nunjuk. Asal puasa sunat pergi duduk kedai kopi. Haji, minum kopi, saya belanja. Tak apa. Baik, saya belanja. Tak apa. Saya belanja kopi dengan roti cana gini. Minta maaf lah, saya puasa sunat Senin Khamis 60 tahun dah amal.
Faham tak? Tu baru orang yang sum'ah. Orang nak cari kepujian di hati manusia. Apa makna riak? Talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Mencari kepujian manusia dengan menunjukkan amal-amal akhirat. Nampak? Asas semayang tahajud kabur ke orang. Tapi cara dia nak cerita ke orang dia semayang tahajud hebat. Dia kata, "Oi, mak, malam mu sedar peti pukul 3 lebih bergegar tak? Aku bunyi semalam. Terkejut aku tengah semayang tahajud bergegar." Dia bukan nak cerita peti, nak khabar dia tahajud. Dia nak dapat kepujian manusia.